Di sini kan, tengok ni. Okay, gang. Ni dia punya oil pump valve. Ni pula dia punya oil pump solenoid valve. Jadi kenapa orang cakap nak tukar dua benda ni? Barang dia murah tapi nak buat penukaran dia mahal. Kembali lagi bersama Transmatic Autoband. So belakang aku ni ada sebuah Mercedes W212 facelift. Kereta ni datang dengan masalah. Owner bagi tahu kereta dia ada check light engine lah, menyala. Jadi untuk masalah check light engine ni dia boleh jadi macam-macam masalah lah. Kalau check light engine keluar ni dia boleh bagi beberapa simptom lah untuk kereta. Lebih-lebih lagi pada engine lah. Jadi seeloknya kalau korang ada masalah keluar check light engine menyala, better pergi bengkel lah untuk kita buat checking yang lebih detail. Dengan apa? Dengan menggunakan scanner. Jadi macam kereta kat belakang aku ni, lepas technician kita buat checking, kita buat diagnostic check, kita dapati bahawa dia punya oil pump valve dia bermasalah lah dan dia punya solenoid valve. Okey, jadi kat tangan aku ni oil pump valve ni function dia untuk mengawal tekanan minyak engine oil kereta korang lah. Jadi kalau benda ni bermasalah, engine oil pun akan dapat dia punya akibat lah, sebab engine oil korang pun akan berkurang dan akan kacau prestasi engine kereta korang lah. Okey, jadi macam owner ni, kenapa kita kena tukar kedua-dua benda ni sekali Kita recommend lah owner untuk tukar dua benda ni sekaligus sebab dia duduk bersebelahan lah. Jadi macam korang tengok, subframe pun kita dah buat turun bawah. Jadi dua benda ni sebenarnya tak mahal mana pun. Tapi labor dia, korang tengok kat sini, korang nilai kan, memang kena turun subframe. Kita kena buka bawah dia tu supaya kita dapat akses dua benda ni. Jadi kepada korang kat luar sana, kalau ada masalah apa-apa dengan kereta korang, kereta Continental ke, tak kisahlah BM ke, Mercedes ke, Volvo, boleh datang ke Transmatic Autoband. Berdekatan Cyberjaya dan Putrajaya. Kita beroperasi hari-hari kecuali hari Jumaat. Apa-apa boleh klik link di bio.